Misal hari ni kata kita selalu duk mari semua mengaji satu ni. Takdirnya hari ni sakit perut. Hati-hati. Ataupun takdirnya hari ni Masya Allah nak tinggal tak boleh lah, duk tunggu tua duk uzur. Nah, atau katakanlah nak mari tak boleh lah hari ni dengan bahawanya kenderaan tak ada. Masa tu nak ambil gapo? Kita jangan tinggal di antara kita berzikir. Nak situ atau membaca Quran. Katakanlah kita nak baca Quran ni sejuk, tak kuasa, ataupun nak baca di antaranya seperti mana surah ke surah tak kuasa, kita baca ala qadar kita ingat. Khususnya hak ambil hebat besar sekali kita baca di antara Fatihah. Oleh tu Fatihah ni Nabi pernamu setengah tu Nabi sebut 4. Satu nama Fatihah, setengah tu nama Raqiyah, setengah tu nama Nafi'ah, Fatihah. Setengah tu nama Syafi'ah. Sabit tu Fatihah ni khamak besar dia. Telah kata satu syekh, dia ijazah satu amalan, dia kata hak ni tak ada payah sekali, dia kata. Kita kalau hajat nak gapo, khususnya tubuh badan kita tak sihat, kita nak sembuh tubuh badan kita, ataupun katakanlah tubuh badan kita tu ada orang panggil gapo, orang panggil litasen, ada gangguan, ataupun di antara kita nak mengubati orang anak ke pun baik, ataupun kita hajat nak menyelesai apa hak serabut dalam tubuh badan kita, maka kita baca Fatihah 7 kali. Terpaksa ambil tafaul, bombing 7, langit 7 lapis, hari 7 hari cukup seminggu. Maka kita baca Fatihah, katakanlah sekarang lah ni yang kita di antara sangat-sangat bergaduhnya, duk bimbang sangat dengan keadaan anak kita tak siap mengaji, katakanlah anak kita terlebat PCG ni benda baru. Nah, terkadang kita pergi tupai orang tu, tak jadi tupai ni, tak pergi minta tok uru tu, tak jadi, tak ada dah setengah nombor pakai berhenti. Tak jadi dah, jangan. Boleh jadi tu nak kita sendiri buat. Iaitulah kita baca Fatihah 7 kali, sudah selesai 7 kali kita hamus. Dia panggil betul 3 wisrata aliyu tubik sikit-sikit wah. Macam tu. Baca 7 kali kita hamus, niat we makan, coba terang. Hak ni mujarrad. Nah, baca Fatihah 7 kali. We sudahlah. Bimbang takut duk Fatihah tu sakit kepala sayanya. Baca 7 kali lah. Baca 7 kali. Sabit hak saya dak biasa sekali Fatihah ni hebat tak hebat. Mula Yahdi. Dia masih yang mengajar di antara di petani. Ia besar sangat-sangat. Dah, kalau kita jenis luka, ikutlah kalau kita luka kena pisah, ko luka kena gapo, ko ataupun kena sengak, ko gapo. Misalnya kalau tak sangat-sangat lah, kalau pesen kena banyak kita dah pekuk 5 tahun nak pergi hospital tu kak, kita ambil tangan kanan tengah duk kabar tu kita pekuk pak hak luka tu. Dia suruh baca Fatihah 7 kali. Lepas tu dia suruh siup dengan bentuk tubik alia sikit-sikit. Saya pun dah buat. Saya pernah kena pisah. Ada lagi patah anda saya ni. Nak putuskan. Saya ingat amalan mula ya. Sabit tu saya teringat saya pakai lah ni saya tak tinggal. Saya pun pergi sini. Matahari nak pergi baru umur saya pun sudah. Tak baca hingga molek-molek. Ini coba-coba. Nah. Ini besar patah oleh tu. Hari ni seolah boleh satu Rusia, satu Geligonya. Kita bacalah Fatihah 7 kali seperti saya sebut tadi. Ikut hajat nak gapo, emang nak menyembuh sakit kita, emang nak menyelesaikan duka cita kita. Setengah orang tu bila mari menego tu mari berat kepala fikir tak tubik. Siapa jadi migraine gapo tu minta kita terbuka pintu kemudahan, kita baca Fatihah 7 kali, sudah selesai 7 kali kita siup hams 3 kali dalam air seperti mana saya tadi. Waktu niat dalam hati duduk di atas niat nak gapo. Insya-Allah. Tu coba-coba nah besar Fatihah ni. Oleh tu kita baca Fatihah.
Katakanlah kalaulah kita tak siwak gapo, kita baca qul huwallah. Kerana kalau surah Ikhlas ni hebat tak hebat datang pada hadis, siapa dia baca surah Ikhlas sekali, seolah-olah dia membaca di atas Quran. Orang panggil satu suluh. Ya Quran 30 juzuk, 30 juz. Jadi makna tu boleh suluh. Dari bagi 3 tu jadi seolah 30 juzuk boleh 10 juzuk. Kalau kita baca di antaranya yang kedua, dua kali su, seolah boleh 2 suluh. Kalau baca 3 kali, seolah tak boleh 1 khatam Quran. Kemudian dia mau cerita sebut, saya dua amal tak tinggal ni, mula tuk ni pada saya tak tinggal semaya waktu maghrib. Dia mau katanya mula tuk guru, mula tuk guru di Pondok Munduk. Mula tuk di Pondok Munduk Pada dia hebat. Dia terima yang mengaji daripada ada orang panggil Baba Ghazali di Indonesia. Di Munduk dulu. Lepas tu dia tu semaya mengorek, dia tak tinggal baca di antaranya surah Ikhlas. Dia. Orang tanya dia buat apa? Kerana surah Ikhlas ni menyebab hamba gangguan tu. Dia baca semua kerana di antara maghrib, waktu mengorek tu lah. Jenis iblis gapo tika tu waktu matahari nak jatuh tu lah. Tuhan nak tukar malaikat rahmat ke tika dia sleep. Maka saya ni masa duduk di Yamin, tu saya Habib Umar dia buat lagu ni. Ya semaya maghrib kapuh, pertama kapuh 2. Ia baca di antaranya surah Ikhlas pertama dan qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq kapuh pertama. Yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Ya wa amma semua pasal asal nak tubik di antara surah, dia panggil suratul nas tu kan, tu hajar Nabi setelah Nabi kena sihir, kena gangguan. Sampai saya tak bisa tinggal. Yang pertama saya baca surah Ikhlas dan surah Al-Falaq. Kerana yang kedua saya tak tinggal baca surah An-Nas. Lepas tu cuba tengok tu kita sepanjang sebut kata hikmah tu kata. Mula-mula tengok qul a'udzu birabbin nas. So akhir sekali min syarril waswasil khannas. Nas juga. Bijak tak katut dengan mula dengan nas, katut dengan nas. Hebat. Sehingga siapa dia baca surah An-Nas sebelum nak sembahyang menyebab hilang waswas. Oleh tu bacalah Quran dan zikir. Dan mengucapkan tasbih. Macam mengucap tasbih ni sekadarnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, kalau nak jadi hebat lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Hebat tak hebat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha tu hebat tak hebatnya boleh jadi panggil orang panggil kelimah mukifaratkan. Sabit kalulah kita pergi masuk dalam masjid, tak ada sembahyang tahiyatul masjid, kita baca tu 3 kali kifarat di antara sunat tahiyatul masjid. Tengok hebat. Habis tu bila kita ada ilmu seperti Ustaz Aziz sebut tadi, bila ada ilmu tubuh kita boleh buat sendiri tu. Tapi bila tak ada ilmu macam mana kita nak buat?